kencang, rally takkan mati. Kita ding lagi sampai puas. Ambil kau. Laju gila. Kosong. Dua-dua. Ini nak tanyanya. Nak hilang. Bagi panas dulu. Saya semua pun nak cepat ke tak? Masih dua-dua je. Oi, saya kalau boleh. Saya kalau boleh nak kaya lambat sikit. Sebab apa nak tengok ujian kesabaran. 3-0. Saya juga. Dia tengah point. Apa pasti? Masih dua-dua. Ha? Sales atau branding? Stage atau... Sales. Orang tengah main, tanya tengah-tengah sikit. Sales atau branding? Betul. Branding. Saya sales dulu, lepas tu dapat pay. Dia tak ada. Dia tangan dua je. Ambil kau. Bila you dapat start jumpa Dog face to face? Masa join Titan lah. Sebab tahun 2020 tu Sepaya punya time. 2021. 2020 tu dah join Titan. Bila dengar, kan biasa kita dengar, oh Dok bagi advice macam ni. Tapi ni bila bagi kat kita cakap, oh kan Dok tahu lah. Macam Itu kan, itu benda tu pelik. Tapi kadang-kadang cakap benda semua dia tahu. Dia ada tengok CCTV rumah ke apa. Macam, asal dia tahu apa benda ni semua? Kita tahu lah pasal perabot. Macam gitu kan. Dia boleh Jangan tahu kau orang bisnes perabot yang buat perabot kan. Macam, Tapi bila dia cakap in detail and dia bagi contoh, okey ni ya. kan itu benda yang pelik dekat Dog lah. Macam mana dia tahu kan? So, peningkatannya okey selepas you dah masuk tu nampak improvement. Okey, bila yang you nampak betul-betul efek lepas menjadikan Dog sebagai mentor, after how many years nampak you lonjatan yang jauh? Sebab saya tahu sales you. Jarang duta tahu sih. Ya, tu kelakar. 2020 tu 1.9 pun dah big lah daripada sebelum tu buat 200,000 kan. And then the next year daripada 1.9 tu pergi ke 9.1 pun kan 5 kali ganda kan kita. 1.9. 9 million. 9 million. 9 million then 17 million. 17 million. Ya, almost 18. Saya semakin tahu. inside. Tahu ni duta interview kita. Okey. Ambil kau. Berapa lama dah Ella Furniture? 7 tahun lah. 2019, 2007 dah. 7 tahun dah. That means startingnya memang you are berdua ke atau Ella seorang ke macam mana? Saya seorang dulu. Oh, Salim tak join? Kenapa? Why? Watching from outside. Oh ya, yeah. Itu penting tu. Husband memang, kita cakap terang, kita tak takut bini. Bini kita je menakutkan. Okay, so Ella, bila you start awal-awal tu, apa antara dugaan yang paling tak boleh tahan? Financial kan, quality. Sebab kita kan buat sendiri kan. Yelah, so, quality. betul lah. Yeah. Lepas tu lagi satu rasa kalau yang macam nak consistent untuk dapat sales tu. Yelah, benda baru kan? So, benda baru. Tak cakap dengan Salim, tak ajak Salim. Bila yang Salim start join? Ella. Why? Because you tend to help her atau dah tak dengar dia punya merungut ke? That I was doing my own business. Ya. So I let go my old business, which is a restaurant. Okay. So masa COVID, I see the potential dekat Ella Furniture. Then after COVID, I joined. First kali, kenapa jumpa dia? Dia masa tu PKP kan Salim kan. Lepas tu macam masa tu dah Baru lagi dah jumpa dia? masa PKP tu lah. Saya memang baru sangat jumpa Dok. Okey. Lepas tu adalah. Lepas tu lalu kan. Lepas tu masa tu macam PKP tu macam payah nak kerja kan. Rasa macam ni 3 bulan ni memang tak ada sale lah kan. Lepas tu lalulah dekat Richworld. Adalah program. Saya tak ingat 0 to million ke. Zero cost marketing. Zero cost marketing saya tak ingat. Okay. Sama ada dua tu. So saya pun join lah sebab free masa tu kan. Join. Lepas tu join tu macam dengar orang ni boleh buat duit, orang ni boleh buat duit. Ada yang orang macam masa tu ada yang buat 80 juta, 100 juta pun ada masa tu kan. Ambil kau. What are the complain paling banyak waktu sebelum you join Ella, you dengar pada Ella? Quality consistent. Okay. Supplier high. Okay. Manpower that time because it was small workshop, which is cannot produce more, and the order have long queue. So she that time really stressed and asked me, this is the right time if you want to join. That means now, daripada, I duta. So, I duta Ella Furniture. So, now basically all the keraguan itu nampak gayanya di handle oleh Salim. The production apa semua tak? Dia tak ada tu macam saya kalau macam masalah supplier, nak pergi jumpa supplier ke apa kan, bawa Salim. Salim kau. Lepas tu macam masalah staff Bangla apa semua kan,
kita kan perempuan kan. Kita boleh lah. Tapi macam nak bagi takut sikit macam, Salim ni, staff ni gini. So Salim datang, why you ni? Cerita lah. That means you support. This is the kind of husband I want to see. Supporting since day one. That means waktu tu belum lagi jumpa Dr. Azizah dan sebagainya. Belum lagi, sebab dia belum. online je kan. So, daripada 200,000 pergi ke berapa banyak? Maksudnya masa 200,000 tu sale kan dia ada yang sale banyak. Betul. Ada. So daripada Tapi secara purata lah. macam 10,000 ke jarang-jarang lah boleh 40,000 sebulan tu kan. So bila masuk dog je hari April tu 140,000. Jauh tu. Jauh jam. Jauh. Oh. So 140,000, lepas tu 180 2 bulan saya ingat 180 180. Masa tu PKP yang Datuk. Yelah, PKP dah tak ada orang pergi, orang. tak ada kedai, tak ada apa, Tak business ada. semua online. Ya. Okey, selepas PKP, waktu bila yang Salim start join you? Waktu kita buka kilang dekat Subang tahun 2020. That is after PKP lah, selepas PKP lah. Lepas Selepas PKP. Oh, maksud you jumpa kat kilang tu, you baru join? Baru je. Patut you tak tahu mana office apa semua. Bila tanya Salim, tak perasan. Kita tak tahu office ni. Office satu je Datuk. Satu, waktu tu kecil je, ingat lagi. Lepas tu office kecil sangat. Tapi yelah, kita nak support each other. So, waktu tu kita tengok pun macam, betul ke Ella ni? Tapi niat murni Ella tu yang nak. Saya mula-mula sebenarnya kalau you tak tahu, saya nak tukar leather seat saya punya furniture. Saya boleh tanya Ella, lah cakap tak apalah. Saya bagi you kursi sofa terus. Saya cakap, alamak. Tapi datang kilang ni lah, tengok pilih mana satu. So, bila pergi tu, yelah kita, bila cakap kilang, orang Melayu boleh cakap kilang, wah. Oh, macam kilang lah, kilang. Sebenarnya saya terpedaya. But when I went there, nampak, kira besar macam, wah, dahsyat. Orang Melayu kita buat furniture sendiri, that is something new. So kita agree. Dan until right now, yang baru sekarang ni, baru-baru ni buka kilang, satu kilangnya besar satu pandang bola. Tiga kilang kan? Tiga warehouse. Tiga warehouse. Lah. Kita ada kita pula, sorry. You Kita ada, lah. 5 showroom. 5 showroom. So, saya bersama Ella daripada yang kecil sampailah yang kebesar. Saya tahu you are going very far lagi. InsyaAllah ni.